Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita masih bersiaran di lapangan lagi. Kita tengah lepaskan kita punya tenakan lagi ataupun kita punya biri-biri. So hari tu ada yang bertanya, "Bang, apa nama macam mana nak kurangkan bagi dedak?" Okey. Kalau nak kurangkan bagi dedak ataupun tak nak bagi langsung, korang kena ada tanaman-tanaman yang memang boleh ataupun boleh provide dedak kepada dedak boleh provide protein kepada korang punya tenakan. Salah satu bendanya adalah ini. Ni tumbuhannya. Ini namanya petai belalang. Okey. Pokok petai belalang. Okey, nampak? Dia ada macam ni. Dia ada macam petai ni. Okey, dia ada macam petai ni. Lepas tu daun dia macam ni. Okey. So benda ni kalau kau ada tanam banyak dan kau boleh potong setiap hari, kau boleh kurangkan bagi dedak dan silap-silap boleh tak payah bagi langsung. Dicampur dengan benda-benda lain yang ada tenaga pula. Okey. Ni salah satunya. Ni protein tinggi tapi tak boleh bagi banyak. Okey, ingat benda-benda yang berprotein ni boleh bagi bagus untuk tumbuhan tapi tak boleh bagi banyak. So kalau korang nak tanam, nak kurangkan pakai dedak, ini salah satu tumbuhan yang korang perlu ada. Maknanya korang akan kurang kebergantungan kepada bahan-bahan yang dibeli. Okey. So itu saja. Harap video ni bermanfaat untuk korang. Kita jumpa lain kali. Bye bye.